Yes, aku tahu ini baru pertengahan tahun, macam awal sangat nak cakap kan, but aku rasa aku dah ada dah phone of the year aku untuk tahun ni. Yes, betul. So, pilihan aku tahun ni adalah Oppo Find X9 Ultra ni. Dari segi spek, design, terutamanya kamera dia, yang this is the jam for me. Mari aku cerita. So tahun ni aku dah lenjan hampir semua phone Ultra yang keluar tahun ni. Dari brand V, brand X, tapi Oppo ni pandai betul curi hati aku. Terutamanya dari segi hasil gambar dia. Aku siap bawa phone ni pergi China hari tu untuk test out dia punya keupayaan and result dia antara top tier dari segi gambar dan juga video tu. First kali, spek kamera dia. Dan aku boleh kata spek kamera dia memang fully stack kat sini. Dia datang dengan quad camera setup yang bukan biasa-biasa. Dua kamera 200MP dan dua kamera 50MP. Gila kan? Tapi benda yang paling aku shock pasal phone ni adalah sistem telefoto dia. Tak kisahlah kau shoot landscape, street photography ataupun buat portrait, hasil dia memang top tier. Tajam, and yang paling penting ada soul kat sini. Tambah pula dengan sentuhan color science daripada Hasselblad. Color profile dia memang antara yang aku paling minat. Plus film look filter dia pun bukan jenis filter murah. Dia nampak sangat organik. Bagi geng yang suka shoot log macam aku, phone ni memang next level. Kau dapat 4K 120fps plus log profile. Untuk sebuah smartphone, ini adalah sebuah wilayah pro grade tools untuk buat kerja grading nanti. Tapi untuk spek tu aku boleh kata dia punya spek tu memang sangat tipikal lah untuk sebuah telefon flagship tahun ni. Snapdragon 8 Elite Gen 5, bateri besar gila, fast charging yang memang berdesok, dan of course tanda harga premium sebab dia adalah sebuah telefon model Ultra. Tapi kan ada satu benda je yang membuatkan aku pilih telefon ni dibandingkan dengan semua telefon Ultra yang lain keluar tahun ni, iaitu dia punya software. To be precise, ColorOS. Bagi aku ColorOS ni tahun ni antara OS Android yang paling best. UI dia yang nampak bersih, kemas, dan yang paling penting dia tak rasa macam OS phone China yang typical tu. Dia lebih lean toward western UI looks tu, ala-ala Vibe One UI Samsung yang matang tu. Cuma itulah, bloatware tu still ada sikit, tapi dari segi features memang terbaik kat sini. So dengan tanda harga kayangan macam ni, korang rasa berbaloi ke atau tak kat sini? Kalau kau tanya aku, memang berbaloi. Terutama lagi kalau korang yang memang minat gila mobile fotografi ataupun buat content creation. Phone ni duduk tempat dalam top 3 best camera phone untuk tahun ni. Tapi itu pandangan aku lah. Pandangan korang macam mana pula? Apa pendapatan anda? Cuba tulis komen section tu.